harga emas turun. Ini masuk untuk beli ataupun tunggu? Ramai orang mula bertanya soalan yang sama setiap kali harga emas jatuh. Patut beli sekarang ataupun tunggu harga turun lagi? Sebenarnya, soalan yang lebih penting ialah, adakah tuan-puan seorang pelabur emas ataupun penyimpan emas? Kalau tuan-puan seorang pelabur emas, mungkin harga hari ini sangat penting. Tetapi, jika tuan-puan menyimpan emas untuk jangka panjang, perkara yang lebih penting ialah kita konsisten. Hakikatnya, tiada siapa yang tahu dengan tepat bila harga paling rendah akan berlaku. Ramai yang tunggu harga turun lagi, tetapi akhirnya harga naik balik dan mereka masih belum membeli. Ramai juga yang menunggu masa yang kononnya paling sempurna. Tetapi, masa yang sempurna selalunya tidak pernah datang. Sebab itu, ramai penyimpan emas memilih untuk membeli secara konsisten. Apabila harga naik, mereka beli. Apabila harga turun, mereka tetap beli. Kerana fokus mereka bukan untuk meneka harga, tetapi untuk mengumpul gram. Apabila gram menurun, jumlah wang yang sama boleh membeli lebih banyak gram emas. Dan itulah yang biasanya dilihat sebagai peluang oleh penyimpan emas jangka panjang. Jika tuan-puan berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, boleh hubungi saya dengan klik yang bio ataupun rujuk pin video di profil. Saya akan bantu bimbing tuan-puan sebaiknya.